Okay, so dalam video kali ni saya akan share cara untuk log EPP untuk third party. Okay, kiranya kita akan log untuk customer kita lah. Alright, so macam mana caranya? Contoh kita nak log item physical untuk customer kita, tekan dekat physical outright purchase. Lepas tu kita cari item. Contohnya kita nak beli, klien kita dia nak item 1 dinar, tekan dekat 1 dinar ni. Okay, lepas tu tekan add to cart, tekan OK, pergi dekat cart dekat atas ni. Okay, sekejap saya kena tukar kuantiti dia. Okay, update cart, tekan OK, tekan check out. Okay, untuk kaedah full payment senang sahaja. Kita terus tekan kepada others dekat sini. Lepas tu masukkan PG code customer kita. Contohnya PG 00926 920664. Okay, tekan search. Lepas tu nama dekat keluar kat situ. Okay, and then kita kena request third party. Request TAC. Untuk apa kita kata dapatkan TAC daripada nombor telefon klien ni. Alright, lepas tu tekan pada place order. Macam tu sahaja. Okay,